Adik-adik lepasan SPM 2024 mesti tengah keliru kan nak sambung apa lepas ni? Kalau tak minat nak masuk universiti, jom apply bidang kemahiran TVET. Kami akan share tarikh penting anda kena tahu. Save dari post video ni siap-siap. Kalau adik-adik nak tahu, TVET ni akan mengajar dan melatih pelajar untuk hasilkan tenaga kerja yang kompeten dan mahir dalam sesebuah industri. Jadi, adik-adik bukan setakat belajar teori je, tapi kena buat latihan amali juga. Sama macam situasi industri sebenar. Ada banyak kursus TVET yang best untuk adik-adik explore. Daripada engineering, seni dan craft pelbagai disiplin, hospitality, seni reka fashion hinggalah ke bakery dan pastry. Best kan? Kalau berminat, awak boleh mohon dekat laman web UPTVET di mohon.tvet.gov.my. Tekan klik untuk mohon dalam kotak UPTVET perdana warna merah ni. Tekan butang permohonan kursus TVET ni untuk mohon. Kalau nak tengok senarai kursus, boleh tekan katalog kursus TVET. Lepas tu, log masuk dan boleh start buat permohonan. Pastikan awak peka dengan tarikh-tarikh penting ni ya. Untuk permohonan kursus tanpa interview, pastikan awak mohon bermula 14 April hingga 15 Jun 2025. Kalau kursus yang ada interview, boleh start apply 14 April hingga 30 Mei 2025. Pause dan screenshot kalau takut terlupa tarikh ni semua. Tambahan info, kalau ada orang awam yang nak sertai kursus TVET jangka panjang dan pendek, anda boleh juga mohon UPTVET Flexi di platform yang sama. Permohonan dibuka sepanjang tahun. Forex1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.